Assalamualaikum. Saya nak sharekan diri saya. Nama saya Puan Hajar Zainon binti Muhammad Taha. Okey. Saya ni sebenarnya untuk penyakit saraf ni memang dah lama. Bukan baru-baru ni. Dah berpuluh tahun. Hilang pergi, hilang pergi, hilang pergi, hilang pergi. Itu aja. Masa tak ambil kisah. Tapi nak terjadi yang I kena kebelakangan ni, lagi 2 minggu nak puasa. Lagi 2 minggu nak puasa, saya rasa diri saya, kenapa tak boleh bergerak? Kenapa sakit? Kenapa sakit dah tak boleh? Aduh. I sambil panggilkan anak, tolong mak datang kat sini, mak tengah seorang ni, mak tengah sakit. Sakit. Bila I dah sakit tu, I tak boleh bangun, tak boleh bergerak, nak ambil wudu, nak sembahyang. Tapi sungguh sakit-sakit, saya sembahyang tak penting. Saya buat. Jadi, bila saya dah sakit tu, anak saya cakap, mak, pergi doktor? Panggil doktor. Saya cakap, mak tak nak. Saya tak nak doktor. Saya makan ni je. Saya makan Nutrika ni, 1 kotak, 2 hari. Malam saya makan lebih. Then, saya panggil buat fizio lah kat rumah kan. Saya tak larat nak keluar, nak pijak tak boleh. Panggil orang datang kat rumah, buat 12 kali. 12 kali tu, at least 2 hari sekali, 2 hari sekali. Tapi saya cakap sama you, you all semua, kalau siapa kena penyakit Shamika ni, memang terlalu sakit. Tak boleh sentuh, tak boleh saya bilangkan. Yang bolehnya, dah dapat bernafas tu dah syukur. Sangat syukur. Saya fikir banyak tengok kat Facebook, saya baca banyak, baca lah, saya tengok. Dia kata sakit ni dalam masa 2 minggu. Tapi saya mengikut perkembang tu, saya makan, saya buat video. Dalam 2 minggu rasa saya dah boleh bergerak, saya dah boleh jalan. Saya makan ini memang lebih lah. Lebih, kadang-kadang memang lebih saya makan. Malam sampai 6-7 saya cek. Malam saya nak hilangkan sakit dia. Tapi bila dah siang kurang sikit lah. Selepas 2 minggu saya rasa kaki ada ringan, buntutnya sakit yang belakang semua. Dah okey. Saya rasa okey. Saya tak pergi doktor. 1 biji Panadol ke baik yang lain tak makan. Saya makan ini saja. Syukur pada Allah. Sebab Syafiqah ni adalah penyakit saraf. Saraf ni jangan buat main. Kalau dia dah sakit tak boleh pijak daripada punggung, buntut, peha, kaki bawah tak boleh pijak. Tapi sungguh macam ni I kena, I tak ada masalah lutut. Orang kata sakit lutut. Tapi I tak ada lutut. Tak ada sakit lah, senang cakap. It's very good lah produk ni. Sampai sekarang, saya dah boleh bergerak seperti biasa. Okay. Saya boleh bergerak biasa. Mungkin saya banyak makan Nutrika ni. More complexion kita lebih baik lagi. Dia kata, senang cakap, molek lah. Orang tua cakap molek. Dan lepas tu, rasa rahsianya kena makan lebih. Kita tak ada umur dia banyak kekurangan. Banyak kekurangan tu makan lebih. Tapi kalau fikir sayang duit, memang lambat baik. Now I punya umur 76 become 76 become November 77. Ya. Cicit 5.